Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Alia binti Azman, calon umum tahun 1, tahun 2. Aku janji saya di bawah kata kunci penumpuan keselamatan yang lebih efektif di Universiti Kebangsaan Malaysia, iaitu yang pertama, mengusahakan agar pihak Wisma Aman menumpukan rondaan dan kawalan di sekitar kawasan Kolej Kediaman bagi meningkatkan keberkesanan sistem keselamatan mereka. Yang kedua, menaik taraf sistem kamera lintas tertutup di sekitar kawasan kampus Universiti Kebangsaan Malaysia bagi menambahbaikkan keselamatan mahasiswa di Universiti Kebangsaan Malaysia. Janji di kota, kejayaan diimpi. Alia Azman, sedia berbakti. Saya Nur Alia binti Azman, calon umum tahun 1, tahun 2, calon harapan mahasiswa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nur Azami Bidin, calon umum tahun 1, tahun 2. Aku janji saya berpegang di bawah kata kunci kebajikan. Pertama, saya akan menubuhkan aduan mahasiswa melalui medium media sosial sebagai satu alternatif utama untuk mengenal pasti masalah-masalah yang dihadapi oleh mahasiswa di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kedua, saya akan menubuhkan satu jawatan kuasa kebajikan pelajar bersama pentadbiran sebagai medium perantaraan dua hala yang lebih efektif. Bangun mahasiswa sebagai saksi berjuang saya kerana Pertiwi. Saya Muhammad Nur Azami Bidin, calon umum tahun 1, tahun 2, calon harapan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nawah Huda Nur Maizatun Najwa, calon umum tahun 1, tahun 2. Akur janji saya berpaksi pada satu kata kunci, mahasiswi proaktif. Yang pertama, saya akan berusaha untuk memperkasakan pembangunan diri mahasiswi dari segi ekonomi untuk memastikan mahasiswi yang terkehadapan dan berdaya saing. Yang kedua, melahirkan mahasiswi yang berkemahiran tinggi, berketerampilan serta memantapkan imej profesionalisme dalam kalangan mahasiswi Universiti Kebangsaan Malaysia. Langkah telah bermula. Aku janji saya bawa. Undian anda amat berharga. Saya Nawah Huda Nur Maizatun Najwa, calon umum tahun 1, tahun 2, calon harapan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Azira binti Marozi, calon umum tahun 1, tahun 2. Aku janji saya di bawah kata kunci infrastruktur. Saya akan menambah baik dan menyediakan infrastruktur yang kondusif di kampus Induk Universiti Kebangsaan Malaysia. Ianya adalah bertujuan untuk memberi kesiasaan kepada mahasiswa serta mahasiswi. Sumpah bukan kerana kawan, berjuang bukan kerana lawan, demi daulat satu harapan. Saya Nurul Azira binti Marozi, calon umum tahun 1, tahun 2, calon harapan mahasiswa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syahidah Ahmad binti Sarudin, calon umum tahun 1, tahun 2. Aku janji saya di bawah kata kunci perkongsian pintar berkaitan pinjaman pembiayaan dan bantuan kewangan. Saya juga akan memfokuskan bantuan tabung kecemasan, kebajikan dan bencana alam. Kejayaan dicipta oleh insan biasa yang berusaha secara luar biasa. Saya Nur Syahidah Ahmad binti Saharudin, calon umum tahun 1, tahun 2, calon harapan mahasiswa. Salam sejahtera, saya Lim Sumping, calon umum tahun 1, tahun 2.
Aku janji saya berpegang kepada kata kunci integrasi kaum ialah berusaha mengajukan program perkongsian budaya dan aktiviti sosial untuk mahasiswa UKM. Saya Lim Sun Ping, calon umum tahun 1, tahun 2, calon harapan mahasiswa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fuad bin Razali, calon umum tahun 1, tahun 2. Aku janji saya berpegang pada kata kunci pemantapan sosial. Melihat pada komposisi kaum yang berbeza di dalam Universiti Kebangsaan Malaysia, saya komited untuk mewujudkan satu medium bagi memperkasakan perpaduan dalam kalangan mahasiswa. Seterusnya, satu cadangan untuk mengadakan kursus kemahiran berorganisasi akan diusahakan buat mahasiswa. Senyuman anda, harapan saya. Kerjasama anda penambah perisa. Saya Muhammad Fuad bin Razali, calon umum tahun 1, tahun 2, calon harapan mahasiswa.